Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Ramadan untuk semua. Okey, berjumpa lagi kita dalam perkongsian tazkirah Ramadan pada hari ini. Kita selalu dengar orang pesan ataupun ibu bapa kita pernah berpesan, dan kita juga sebagai ibu bapa selalu berpesan kepada anak-anak kita. Jagalah solat, jaga puasa dan jaga ibadah. Tapi jarang kita dengar orang berpesan, ataupun kita pun jarang berpesan kepada anak-anak kita, jagalah akal. Sedangkan apa yang kita layan dalam fikiran kita setiap hari, itulah yang membentuk emosi kita. Dan emosi itulah yang akhirnya mempengaruhi ibadah kita. Okay, hari ini kita akan sembang tentang satu perkara penting, iaitu menjaga akal seperti kita menjaga ibadah. Okay, apa yang kita layan dalam fikiran kita? Dalam kaunseling ada satu prinsip mudah. Fikiran membentuk emosi dan emosi melahirkan tindakan. Okay, kalau kita fikir kita tak disenangi oleh orang, orang benci kita, orang tak suka kita, jadi emosi automatik akan jadi rasa sedih, kecewa, dan lahirlah tindakan, kita akan menangis, kita akan menyendiri. Itu adalah contoh. Okay? Kalau setiap hari kita layan suara dalam kepala kita yang berkata, aku tak cukup baik, aku selalu gagal, orang lain lebih bagus daripada aku selalu melakukan kesilapan yang sama. Jadi emosi kita akan jadi berat. Okay? Dan bila emosi kita berat, ibadah kita pun akan terasa hambar. Ramadan bukan sekadar melatih kita menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih kita untuk sedar apa yang kita layan dalam fikiran kita. Okay? Kadang-kadang bukan orang lain yang paling kuat mengkritik diri kita, tapi suara dalaman diri kita sendiri yang condemn kita, kritik kita, menjatuhkan kita. Okay? Dan kita jarang sedar. Kita bercakap dengan diri sendiri lebih kasar daripada kita bercakap dengan orang lain. Okay? Yang kedua, zikir dan muhasabah sebagai mental hygiene. Okay. Kita mandi setiap hari untuk bersihkan badan. Kita ambil wuduk untuk bersihkan diri kita sebelum kita solat. Tapi bagaimana dengan fikiran kita? Apa yang kita lakukan untuk membersihkan fikiran kita? Okay, dalam kaunseling ada satu konsep, mental hygiene, kebersihan mental. Okay, di mana kita membersihkan pemikiran kita daripada perkara-perkara yang berulang-ulang dan menyakitkan jiwa kita. Okay, Ramadan sebenarnya menghadiahkan kita satu alat yang sangat halus tetapi kuat, iaitu zikir. Sebenarnya zikir ni kita bukan amalkan di bulan Ramadan sahaja. Kita digalakkan, kita memang dituntut untuk berzikir setiap hari. Okay, zikir bukan sekadar lafaz yang bergerak di bibir kita, ia adalah latihan untuk menenangkan jiwa. Okay, setiap kali kita menyebut kalimah hasbunallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tanpa kita sedar, setiap ulangan itu mengubah arah fikiran kita. Daripada cemas kepada percaya, daripada marah kepada reda, dan daripada gelisah kepada tenang. Okey, muhasabah pula bukan untuk kita menghukum diri kita, tetapi untuk menyusun semula hati kita. Okey, kita tanya dalam diri kita, apa yang aku fikir hari ini yang buat aku makin tenang? Dan kita tanya juga, apa yang aku fikir yang sebenarnya cuma menambahkan luka dalam diri aku. Hentikan dialog dalaman yang menyakitkan diri. Okay. Ada orang yang rajin solat, rajin baca Quran, lakukan amalan-amalan sunat, tapi dalam masa yang sama dia tidak berhenti menghukum dirinya sendiri. Okay. Dia selalu berkata dengan diri dia, aku tak layak, aku tak cukup baik, aku selalu rosakkan keadaan, aku yang menimbulkan kekecohan. Okay, dalam kaunseling kita panggil ini self-critical inner dialogue. Dan kalau dibiarkan perkara ini berlaku berulang-ulang dalam diri kita, ia boleh melemahkan jiwa kita secara perlahan-lahan. Okay, Ramadan datang bukan untuk tambah beban, tetapi untuk menambah rahmat dalam kehidupan kita. Jadi sebelum kita akhiri perkongsian kita hari ini, cuba kita perhatikan satu perkara hari ini. Bila kita fikir sesuatu perkara yang menyakitkan, kita berhenti sekejap dan kita tarik nafas dan kita tanya diri kita, adakah suara itu membantu kita atau melemahkan diri kita? Okey, ingat, menjaga akal juga satu ibadah, kerana daripada akal yang tenang lahirlah hati yang lebih ikhlas. Okey, terima kasih kerana mendengar. Okey, jaga hati, jaga akal dan biarkan Ramadan membersihkan bukan hanya perut yang lapar tetapi juga fikiran yang penat.
Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.